Tiba-tiba dalam peristiwa ni, nak cerita hijrah tadi, yang jadi niat ni, yang jadi innamal a'malu bin niat. Kita tak tahu hadis ni mari kok mana. Kita belajar. Kita tak tahu sababu wurudil hadis dipanggil. Al-Quran kita nak faham, kita faham asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Masa apa ayat ni turun Contoh saya tadi sebut. Wa qatilul musyrikina kafah. Dan perangilah semua orang musyrikin. Allah kena bunuh berapi orang musyrikin. Kita dah baca asbabun nuzul, bunuh pokok kafir. Kita baca ayat Quran tu saja. Pak kita tak jumpa sebab asbabun nuzul. Baca-baca rupanya ayat tu turun masa tengah perang. Dah tengah perang kena bunuh lah. Ayat tu turun sesuai lah. Dah kan tengah perang jangan tetap. Tak boleh lah. Jadi peranglah. Berapi, jangan tinggal lah, bahaya dia bunuh mulak lagi. Asbabun nuzul dia ialah Allah turun ayat tu ketika berperang. Faham dah kita. Dah masa dak perang jangan bunuh. Masa dak perang jangan perang. Jangan bunuh orang kafir. Dah apa dia saudaramu. Orang kafir saudaramu. Kalau dia ayah-ayahmu, kalau dia mak-makmu, mana dalil dia? Dalil dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahabat-sahabat dulu masuk Islam, ayah kafir, mak kafir. Lalu dia tak mungkin kat mak dia, dia nak marah ke mak dia. Akhir Allah Taala turun ayat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu di dunia ni. Kena buat baik. Ya kafir pun. Sebab tu salah orang-orang Cina dia masuk Islam tu kau bin Abdullah. Apa tu Qabi Abdullah, ayah dia ada nama Ahcong. Buah nama dia Muhammad bin Ahcong. Apa nak napi ayah dia. Dokkan Islam zalim apa gitu lalu. Mentang-mentang masuk Islam mu buang ayahmu. Tak tu. Maknanya buat baik. Dah kalau orang lain tadi mak bapak. Orang lain ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu supaya kamu berkenal-kenalan baik-baik dengan orang bukan Islam, dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam. Kita baca hadis ni, bab niat semayang. Mari kok mana kita tak tahu. Kita ingat ke Nabi nak memayang ni, Nabi pun kata, tuan-tuan, sahabat-sahabat ni dengar aku nak kata ni, mau memayang lagi kena niat tu. Tak ada. Mayang kat gigi kena niat. Aku nak baca hadis ni. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Ini cerita lain. Cerita ni apabila sahabat-sahabat ni berhijrah. Semua mereka berhijrah ni kerana Allah Rasul. Sayang ke Madinah, Makkah sampai kira Abu Bakar demang siapa Makkah, siapa Madinah. Ingat kepada Makkah ni. Ingat negeri tempat dia beranak, demang siapa ngiga ada riwayat kata. Bersungguhnya maknanya berhijrah, cabarannya bukan main-main. Tinggal kampung halaman, lah ni ada bau boleh balik. Zaman dulu. Lah ni kapal terbang ada, kereta ada, dah berasa cabar sangat. Ini lari ni, dah balik dah mungkin. Demang kawan ni. Semua hak pergi-pergi tu, hijrah tu, sayang ke Mekah. Tetapi kerana Allah, kerana Rasul. Allahu wa Rasuluh. Dia berhijrah tu. Tiba ada seorang. Dalam ramai-ramai tu ada seorang. Dikenali dengan Muhajir Ummul Qais. Hijrah kerana orang puan namanya Ummul Qais. Dia pergi hijrah kerana tu. Jadi kosong tak boleh pahala dia. Dah letih-letih nak awalnya dah mungkin niat lagu lain. Mungkin niat nak pergi nikah tak ada sikit. Kalau mau niat kerana Allah Rasul, patut aku nak nikah. Tak salah. Ni dia kerja orang puan tu je ni. Tak ada dalam kepala dia agama, tak ada dalam kepala dia Allah dan Rasul. Tubik hadis ni. Bila tubik hadis ni, Nabi pun sebut di atas peristiwa seorang tu. Lalu Imam Syafi'i, ulama-ulama lain ambil hadis tu, letak dekat maya. Makna kalau maya ni kena niat. Tapi kalau tak buat hadis ni, niat juga. Tak niat apa dah nak mayang. Daripada rumah dia nak mayang garik. Sampai tangga nak mayang garik. Duduk dalam sah nak mayang garik. Bukan nak mayang isyak. Maka dia akan mayang garik lah. Maknanya. Dah bukan nak mayang ke raja, ke Allah. Ke Allah ya jadi.